Kadang orang yang paling senyap bukan sebab dia tak mampu bersuara, tapi sebab dia sedang belajar bahawa rezeki tak perlu bising, cukup dengan sabar. Rapi dengan baju pudar, perlahan hanya bawa bingkai lusuh, wajah tenang tapi menyimpan harapan. Halal kirim duit untuk ibu di kampung. Hoi, kau orang mana? Saya dari Indonesia, Pak. Mau cari kerja. Kerja bukan senang. Ramai macam kau datang, 2 minggu dah lari. Kami tak suka pendiam. Kalau kerja halal, saya tak lari. Saya bukan pendiam, Pak. Saya cuma tak suka boros bicara. Kedai besi musuh paman penuh dengan bunyi besi, asap tebal dan bergejaya kisi. Rafi kerja di sudut membersihkan timbunan besi. Dia kemas, teliti dan senyap. Dalam dunia orang kasar, Rafi tetap lembut. Dalam suara yang tinggi, dia balas dengan senyum. Rafi kerja angkat berat tapi teratur, menyusun besi mengikut grade. Orang seberang, kau kerja lambatlah. Kau tahu tak, kalau kat sini cepat tangan baru dapat makan. Saya buat perlahan bang, tapi biar betul dan kemas. Besi bila betul susun lagi senang kerja. Tak betul-betul bodoh. Tidak nipis, Rafi makan nasi putih kosong dengan sedikit lauk. Kemudian dia video call ibunya. Doa ibu itu macam minyak. Kecil tapi menyala lama. Jangan risaukan ibu. Allah tengok usaha kamu. Makan jangan lupa. Saya kerja kuat, Bu. Sikit-sikit saya simpan. Nanti saya kirim lebih. InsyaAllah nanti kita buka bengkel sendiri. Bengkel apa nak? Ambil barang terbuang, jadikan benda berharga. Macam kita, Bu, walau orang pandang rendah, kita tetap jadi berharga. Gempa lama meletup. Semua pekerja panik menjerit. Udin cuba padam dengan air, tapi api makin marah. Api menjulang, orang menjerit. Hanya satu suara yang senyap yang bertindak. Rafi mencapai karung pasir bukan air dan memadam api dengan pantas dan tepat. Api dipadam. Saya tak percaya kau tahu guna alat ni. Kau tahu guna pasir untuk api minyak. Rafi dengan pantas mengambil bahagian mesin yang terbuang dan membaik pula mesin yang meletup itu. Dia mencipta sistem penunjuk baru. Dia tu, aku tu. Mesin ni dah lama rosak. Tak boleh guna. Mesin hidupkan berfungsi lebih lancar dari sebelumnya. Kadang orang yang dikatakan rendah sebenarnya menyimpan ilmu yang tinggi. Kedai besi lebih bersih dan efisien. Lebih besar dari serikat yang berjenama datang untuk membeli. Kau memang luar biasa. Kerja makin banyak. Aku nak bagi kau pegang kedai ni sementara aku balik kampung sendiri. Kau urus semuanya. Saya cuma bantu apa yang saya mampu, Pak. Ini rezeki Pak Man. Kau bodek toke ya? Kau dah tunjuk pandai, sekarang ambillah pangkat ni. Saya cuma kerja, Din. Rezeki Allah bagi. Kalau kita jujur, rezeki itu datang. Kalau kita bising pasal orang, rezeki itu lari. Laila, anak paman, duduk di tepi katil menangis. Rafi di kursi menjaga. Merafi, ayah saya selalu marah abang dulu. Selalu cakap buruk pasal orang Indon. Kenapa abang masih nak tolong? Kalau kita balas marah dengan marah, dunia ni takkan ada tenang. Ayah kamu keras di mulut Laila, tapi saya tahu dia tak keras di hati. Cukuplah saya.
Setiap yang hidup pasti akan kembali padanya, sayang. Jangan menangis, doakan ayah di sana. Itu lebih ayah perlukan. Laila sayang ayah. Laila akan bantu orang. Seperti yang ayah selalu ajar. Kedai besi lusuh, hari kebumian. Ramai orang datang. Rapi menguruskan majlis dengan cakap. Selepas itu, Rapi menyerahkan sebuah buku kira-kira tebal kepada Laila. Semua ni abang yang urus. Ini hasil jualan 2 tahun ni. Kenapa tak ambil bahagian abang? Abang berhak lebih dari kami. Saya kerja untuk halal, Laila, bukan untuk kaya. Cukuplah saya tahu Pak Man percaya saya. Sekarang, jaga kedai ni elok-elok. Rapi berjalan pergi meninggalkan kedai besi itu. Dia hanya bawa beg kain lusuh yang sama. 2 tahun kemudian, Sulawesi, Indonesia, tepi pantai yang indah, sebuah bengkel kecil kemas teratur, papan nama terpampang, rapi rekayasa, dari besi terbuang jadi harapan. Dari kedai lusuh ke bengkel kecil di kampung halaman, anak-anak kampung datang ke bengkel Rapi. Rapi mengajar mereka secara percuma cara membaiki barang. Rapi tak pernah bising bila susah dan tak pernah sombong bila senang. Rapi menerima surat dari Malaysia. Kedai ayah saya masih guna mesin yang kamu cipta. Ia tak pernah rosak. Kami panggilnya mesin senyap jutawan. Senyap tak berarti lemah. Senyap itu tanda dia sibuk jadi berguna.